Allah Ta'ala sediakan bagi hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjunjung sungguh perintah Tuhannya, ma la ainun ra'at, benda yang tak pernah tengok ada kat sana, wala uznun sami'at, dan benda yang tak pernah dengar ada kat sana, wala ala khatar qalbil bashar, dan benda yang tak boleh nak digambar. Kita khayallah nikmat macam mana, sana lebih hebat. Mana model terbaru semua dekat sana. Kehebatan. Kalau tidak, masakan satu nikmat saja dicempak atas dunia, ya, dalam hadis menceritakan berbahagilah daripada awal dunia sampai akhir. 1%, tuan-tuan, 1% ni pun dah bergonggan. Kalau tuan cempakkan 2% nikmat, takut surau masjid tak ada orang. Dia bergambat siang malam pagi petang, habis awak ni. Bayangkan kalau 1% Allah jadikan sekarang ni, bergambat sana bergambat sini, bayangkan macam mana nak bayangkan 99% di sana. Sebab tu kalau Allah Ta'ala balas ganjaran besar dalam ibadat, kita tengok tuan-tuan, mudah sikit-sikit kita tengok punya balasan, Masya Allah. Raka'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh yang tuan-tuan semayang tu, sekali tu 2 rakaat dia, harga dia tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar, lebih hebat daripada dunia dan isi dunia. Kita kalau hidup mati 10 kali pun tuan-tuan, nak dapat suku dunia pun tak dapat, tuan. Mati hidup balik cahaya pun tak dapat. Ini hanya dengan 2 rakaat sunat subuh, belum sembahyang subuh. Dalam kaedah fiqh kita 70 kali sunat baru sama 1 wajib. Bayangkan tu punya besarnya ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kedudukan kesedaran ini adalah perkara yang sangat penting supaya insan jangan terkeliru. Ya, jangan kita besarkan benda yang kecil dan jangan kita terlupa benda yang besar.